Baru pakai tayar metanol dah kena langgar paku siut. Aku rasa tak bocor tu sebab apa? Sebab tayar metanol jenis tebal, tak percaya kan. Kita buka. And then, kita letak air sabun. Tak bocor langsung. Sebab apa? Tayar metanol tebal. Setakat skru panjang ni, selamat lah. Tak percaya kita tengok. Aku ambil skru yang aku langgar tadi, yang tayar depan aku yang tak bocor tu, saiz yang sama dengan kita ambil drill yang ni. Aku nak try lah. Ini saiz tayar skuter yang biasa kita pakai. Tayar skuter biasa kita pakai. Okay, right. Ini tayar Kapcai yang saiz 17 yang biasa kita pakai kat market luar sana. Ini tayar Metanov Flash D yang baru punya, yang jenis bunga tebal. Ini pun sama, Claw X yang tayar Metanov yang baru. Dulu ni batch baru, ini Claw X. Kita try Kita try kat tayar Kapcai dulu. Tayar Kapcai. Kita pakai skru yang sama tadi, adakah tembus atau tak? Sama macam tayar skuter kita tadi. Okay, kita masuk je mana-mana lubang yang biasanya kena paku. Kita tengok Okay, ni tayar Kapcai 117 yang biasa kat market sana. Kita tengok. Tembus, bocor. So fail. Tak lulus. Kita cabut balik. Kita try dekat tayar Metanov yang saiz 17 pula. Yang saiz 17, panas. Tu yang panas. Okay, right. Saiz 17 pula. Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. Letak je mana-mana. Okay. Dah sampai dalam nampak ke dalam. Kita tengok. Tak bocor tapi dah start kembung sikit. Tapi still tak bocor lagi. Okay, right. Ini biasanya aku buat paling dalam. Biasanya kadang-kadang dia tak sampai ke dalam pun bila kau langgar paku. Tapi boleh nampak lah perbezaan ketara dia kan. Okay. Ini tayar skuter pula. Ini 17 kita dah settle. Sekarang kita try untuk tayar skuter Kapcai luar biasa yang sana lah. Ini dah ada lubang. Kita try lubang lain pula. Okay Okay, right. Dah ke dalam. Kita tengok. Tembus ke tak? Okay, bocor. Tak lulus. Bocor. Ini tayar skuter biasa kat market luar sana. Okay, kita try kat tayar Metanov pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tak je mana-mana. Okay, right. Tayar Metanov bocor tak bocor? Tak ada lah. Macam tak ada je. Mana? Ada lah, timbul sikit je. Sikit sangat. Macam tak nampak kan? So, tayar Metanov lulus kalau langgar skru tak pun paku panjang tu, yang biasanya kalau tayar biasa memang dah confirm bocor. So, ini kelebihan kalau tayar yang bunga tebal. Selain pada kita sengaja buat untuk korang boleh pakai tayar compound medium soft ni lebih lama, mileage lagi tinggi, so lebih jimat. Dan lepas tu pula, safety dia ialah bila kau langgar paku-paku kecil, skru-skru kecil yang saiz tadi tu, memang risiko bocor dia kurang comparekan dengan kau pakai tayar yang bunga yang biasa. So, terus bocor. Kau kena standby cacing lah. Itu kelebihan dia. So, kau nampak sendirilah aku buat depan korang. So, thank you mana yang support kita. Thank you mana yang mungkin ada tanya, habis kalau saya saiz tayar 80-90, perlu kau ambil 80-90 sebab bunga tebal, kau boleh ambil 70-90. Sebab bila pakai yang jadi bunga tebal ni, dia akan nampakkan tayar tu besar macam kau pakai 80-90 juga. Biasanya macam tu. Tapi untuk tayar depan sajalah. Tayar belakang tak ada isu. Tak pernah jadi isu. Biasanya jadi dekat tayar depan itu untuk motor LC yang jadi agak rapat dengan tayar. Macam motor LC, motor Y kan. Itu biasanya ada isu lah. Motor-motor lain jarang isu. Macam ADV yang kan. ADV pun tengok ADV jenis apa. So thank you. Mana yang support tu korang. Tayar Metanov kita yang batch kedua. Order memang support korang memang kencang. Thank you banyak. Memang gila-gila. Thank you mana yang tak berhenti korang punya order. Budak aku dah penat dah packing barang. Mana yang nak dapatkan boleh datang ke mana-mana cabang ada negara yang dekat rumah korang. Tak pun boleh dapatkan dalam online. Kita pun tak ada masalah. So, thank you mana yang support kita.